Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak pergi tengok jaring ya. Pergi tengok jaring saja. Taut tak boleh pasang. Dah tenggelam. Air pun dah naik lagi, dah pada tebing dah. Hari ni ini hujan, tak tahu lah hujan petang semalam ke apa. Okey, jom kita pergi tengok jalan elok licin, takut jatuh ke Kita bawah. tunggu kat sini lah. Aku tunggu sini. Ayah pergi ambil. Kat sini. Air dalam parit ni dah penuh. Air dalam parit dah penuh. Jambatan pun. Betul lah. Sekarang kita lalu tunduk dah sikit. Lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Air benam tak dalam ni. Tunduk kepala, tunduk. Tunduk. Oh, jaring hari ni. Semalam petang baru pasang. Laut habis tenggelam dah semua. Ada nak tengok dah. Lepak. Menari-nari dia berdua kat situ. Kompoi. Bergulung-gulung. Oh. Oh, ini dikumpul dengan apa bang? Apa? Kompoi. Oh, seekor. Tak sekor. Laju air. Air sini. Menari-nari botolnya. Oh, batu bawah pusing. Pintal. Air pusing balik ni. Kau pintar.
Oh, lalu dah. Mana? Lalu dah, belum faham. Awet tarik. Lepas. Dia dah sangkut dekat Tak tu. apa. Dia dah sangkut. Dia sangkut kat sebab poket. dia panjang. Dia panjang. Biar je. Air tak laju tak apa. Ah, batu kecilnya. Takut dia lari. Takut yang ni je menyinggah sampah ni. Oh yang ni menyinggah sampah penat lah. Bismillah. Oh tak sampai. Sampai. Kita naikkan. Ada ikan tak tahulah. Mana ada seekor. Tupai. Kosong ni. Air naik mengejut ni. Ikan terkejut. Oh ada. 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 Wow, ikan apa tu ya? Apam. Besarnya. Semalam apam ni. Ya. Kat bawah. Oh, ada 2 ekor. Pengalas ekor. Ada dah rezeki orang. Semalam dia tempah Semalam dia tempah. Ayolah, bolehlah bagi dia dulu. Bagi dulu. Simpan sekarang kena kilok. Bagi dulu. Air. Dulu. Jalan. Sosok tengah jalan. Sopapan. Ni kecil ni gila. Lagi besar ke? Oi, dia sampai 5-6 kilo pun ada. Ui. Air berenang laju weh tau. Haa. Air selim pun laju, air berenang pun laju. Tu yang naik air. Dapat tarik. Kalau dia timbul tak apa. Air timbul. Habis. 2 ekor. Jadilah. 2 rotan. Baik. Alhamdulillah syukur. Naikkan sikit ya.
Lauk tak ada nak tengok, kita tengok jaring je. Jaring pun tak banyak, 3-4 je. kepala je. 3-4 tempat je. Sini 2, bawah 2, 3, 5 je. Ada. Lembu tu kan ada yang jatuh apa sekarang. Macam mana boleh lepas sana tu? Ya Allah. Ampah banyak oh. Ampah. Ada lah. Ampah banyak. Ada rezeki ada lah. Malas lah bersihkan. Tengoklah lembu. Macam mana boleh lepas ke sana tu? Memang ni laluan dia sana. Bukan dia duduk sini je. Air dah masuk ke dalam. Masuk hutan kepala. Hilang. Baru keluar. Sana duduk ni. Ada. Jaring yang dekat rumah tu berapa inci ya? Boleh lah pasang buat baru. Air kosong aja. Mana ada kat isi. Ini kosong. Dia tak lalu dah tu. Ya, terlepas mana. Kau jangan lalu itu. Dia bagi tahu kawan dia. Kau jangan lalu itu kata. Kat mana? Alah dekat pokok rotan tu dia kata. Kau lalu kat situ katanya tengkuk kau kena jemput. Bergelumpur dia lari je. Buat dia air. Kalau ada.
Takut dia jusuk ke tepi. 3-0. Eh, 3 ekor. 4-0. 3 ekor je lah ni. Sangkut tu. Susah juga pergi dia. Lagi boleh tak sangkut, tak hancur. Oh, ayam. Ayam hutan atas pokok. Ayam hutan atas pokok. Yes. Tahulah dapat ke tidak. Bubur yang tu siap dah. Tak dapat dah saya ni. Bubur yang tu siap dah. Itu tak siap ni. Lauk bawah ni. Dapat. Dapat. Cari sampai dapat tu. Dah. Ada, alhamdulillah. Mana ada? Ada. Udang. Malah kata nak bawa nyong lupa. Kenapa banyak? Alah hai. Kecilnya. Alah bak lauk kucing. Kucing dah tak nak lauk. Dah nak keluar dah. Cepat pun Dah. tak ubur dah. Masuk bawang merah besar betis juga ke? Cepat pun dah apa dah. Habis dah. Itu saja hari ni. Kau dah. Ah. Ah. Kepala. Tak kena. Tak kena. Ni slipper. Ayam pakai ni. Ah. Air naik lagi ni. Air jangan naik. Itulah. Saya takut petang tengah hari kan tak lepas. Habis dah tempat korang mancing. Tempat korang mancing naik air. Okey. Okey.
Alhamdulillah dah selamat sampai ke Penggalan. Hasilnya adalah 3 ekor hari ni. Dapatlah hasil 3 ekor Boleh hari susun ni. Campak je. Campak je. Jatuh macam melompat orang hidup tu. Mana dah? Habis. Dah tutup balik dah. Alah hai. Ini sajalah tenggalan seekor. Terkepit. Pam seekor. 2. Ikan bubu seekor. Sudah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala rezeki kita hari ni. Itu saja, nak buat macam mana kan. Sebab air pun tak menentu. Ya. Lupa dah tak gambar. Ha? Lupa dah tak gambar. Ayah ambil ikan yang besar tu je. Tak payah. Gambar je. Dah. Okey. Jadi dah selesai kerja kita pagi ni. Balik nak kerjakan kandang kambing pula. Okey. Semalam ada kelahiran baru. Semalam ada kelahiran baru. Dapat 2 ekor Betina. anaknya. Anak betina. Okey, yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye bye.